Mama buat macam tu. Kenapa pula? Dia tu yang patut tahu. Yang dia tu tak payah nak letak harapan. Mama ni tak habis-habis dengan nasab Mama tu. Tak ada siapa pedulilah pasal nasab sekarang. Siapa cakap? Engkau seorang yang tak peduli. Sebab engkau tu tengah angau dengan si Eddie tu. Mama ni kesian tau dia. Tak baik Mama. Ingat ya, Mama tak akan terima menantu yang bukan nasab Ahlul Bait. Mama. Ledahlah tu. Lega aku. Alang-alang dia bawa datang jumpa tu, aku pun cakap je lah. Aku dah tak peduli dah masa tu dia nak kecil hati ke tak kecil hati ke. Janji aku cakap. Ya betul lah tu. Apa yang kau cakap tu? Kita bukan nak hina dia. Kita cakap benda betul. Ni apa dia cakap? Alah, budak-budak zaman sekarang bukan dia tu pasal nasab-nasab tu. Ahlul Bait pun dia tak tahu. Itulah aku ni bukanlah ilmu tinggi sangat. Tak macam anak aku kan belajar kat Tahrim. Tapi bab nasab aku jaga. Tok nenek aku pesan. Tapi kan memang berubah juga lah muka dia. Bila aku terpaksa cakap dengan dia lah. Dia bukan keturunan Ahlul Bait. Jadi tak boleh nikah dengan aku. Aku cakap dengan dia. Ni kau patut cakap apa tau? Anak kau kasih akan menikah dengan Said Jazlan. Said Jazlan Ahlul Bait. Ahlul Bait. Perangai pun baik. Umi. Apa dia? Umi, ya Umi. Ya, ha. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Umi, tengok ni Umi. Apa dia? Umi, Jas dah dapat beasiswa tu Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi, Allah Akbar. Alhamdulillah, syukran Umi. Ini semua atas doa Umi tu. Saya Jazlan. Tak nak cakap terima kasih ke Aunty ke? Sebab Aunty pun turut doakan untuk bakal menantu Aunty. Allahu Akbar. Terima kasih, Aunty. Ni. Tak. Bila nak kena begitu? Bila? Bulan depan, Umi. Kenapa, Umi? Sedap air, ya Allah. Umi nak air ke, Umi? Tak apa. Just naiklah atas. Gembira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa? Bahaya. Kalau dia pergi sana, misi kita belum selesai. Betul lah tu. Kita pun tak tahu apa jadi kat sana kan. Entah dia jumpa dengan perempuan Arab ke. Confirm lah dia kena tinggal kat sana terus. Habis tu kita nak buat macam mana? Kita ada satu bulan je lagi. Tak apa. Yang belah sana tu aku dah caras dah. Kat sini kita kena ada idea yang canggih. Macam mana kita nak buat diorang tu jatuh cinta. Nak buat macam mana? Kau fikirlah. Yalah, nak fikirlah ni.